Aku baru selesai pasang rak tingkat ni. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 5 tingkat guys. Kalau korang beli 7, 8, sama je step dia nak pasang. Korang boleh buka, boleh angkat. Nampak tu? Nak jadi 3 tingkat boleh, 4 tingkat boleh. Lepas tu barang dah banyak, angkut terus, letak dalam kereta. Dah sampai rumah nanti, dah masukkan balik lah. Masukkan, lepas tu kita lockkan balik. Ok, settle. Untuk dia punya material rak ni jenis plastik. Lepas tu dia punya pintu ni jenis akrilik. Nampak dalam guys. Lepas tu dia menggunakan magnetik lah. Tanpa menggunakan skru. Kalau korang nakkan yang jenis privacy, korang boleh ambil yang jenis penutup terus. Kalau nak yang cantik, nampak barang, boleh ambil yang jenis akrilik ni. Memang cantik guys. Kita akan pasang dia punya roda bawah ni ya. Bawah ni dia ada lubang, kita jangan masukkan je. Masukkan untuk ke empat-empat ni. Bila ada roda nanti, muatan dah banyak kan, tak perlu nak angkat, korang boleh tolak dia sebab dia dah ada roda kan. Mudah lah. Ok, bila dah ada roda, senang kita nak bergerakkan dia. Lepas tu dia ada safety, ada lock kat sini kan. Kat roda ni ada lock, boleh unlock, boleh lock. Untuk door handle ni dia pakai plastik ke. Dia ada klip kat sini guys. Kita jangan masuk, kita lock kan. Kiri dengan kanan ni, button magnetik ni, kita jangan masukkan je kat lubang ni. Atas dengan bawah ni. Ok, nampak dia melekat guys. Dia ada magnetik, memang cantik. Nanti korang ulang balik step dia sampai bawah ni. Dia ada macam tingkat yang aku ambil ni jenis 5 tingkat. Nak pasang senang, portable. Bila pindah rumah ke, boleh cabut balik, lipat. Saiz dia akan jadi sebesar kotak ni saja. Korang boleh tekan link. Wah,